Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfarin bin Fazul Rizal. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan individu bagi kursus pentaksiran dalam pendidikan khas. Pembentangan ini bertajuk Pentaksiran sebelum penyediaan rancangan pendidikan individu bagi murid pendidikan khas. Jadi, pembentangan ini terbahagi kepada 3, iaitu analisis 2 kaedah pelaksanaan, kemudian isu dan cabaran bagi MBBK. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin sentuh sedikit tentang RPI, iaitu Rancangan Pendidikan Individu. RPI ini sebenarnya sebuah ataupun satu dokumen perancangan pendidikan yang dibangunkan secara sistematik untuk memenuhi keperluan unik MBBK. Jadi, RPI ini berfungsi sebagai pelan intervensi individu yang merangkumi matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang yang ditetapkan berdasarkan kebolehan, cabaran pembelajaran serta potensi perkembangan murid. Dalam pendidikan khas, RPI ini amat penting kerana ia menjadi panduan utama untuk guru membuat perancangan pengajaran serta membuat intervensi terhadap tingkah laku murid. Dan lebih-lebih lagi, RPI ini sangat berguna untuk guru membuat penyesuaian terhadap pembelajaran serta membuat pemantauan murid secara lebih terarah. Dan pada pandangan saya, RPI yang berkualiti bukan sekadar daripada segi format sahaja, tetapi tepat dari segi respons terhadap keperluan murid yang sebenar. Jadi sekarang kita berbalik kepada fokus utama tugasan. Jadi, pentaksiran sebelum penyediaan RPI amatlah penting kerana tanpa data yang jelas, guru akan membuat ataupun merancang intervensi berdasarkan andaian ataupun label umum seperti degil, nakal, tidak fokus. Dan berdasarkan laporan saya, ia menegaskan bahawa label seperti itu tidak menjelaskan punca sebenar tingkah laku dan tidak membantu guru untuk merangka strategi yang tepat. Jadi, pernahkah anda semua terfikir kenapa pentaksiran itu penting? Hal ini kerana pentaksiran itu membolehkan guru untuk mengenal pasti tahap murid itu secara lebih menyeluruh, memahami cabaran utama yang dihadapi murid serta dapat mengenal pasti fungsi ataupun sebab di sebalik setiap tingkah laku murid tersebut. Jadi sebagai contoh, jika murid ditinggalkan ataupun sering meninggalkan tempat duduk, guru tidak sepatutnya terus menafsir tingkah laku itu sebagai masalah disiplin semata-mata. Sebaliknya, guru perlu meneliti sama ada tingkah laku tersebut berkait atau tidak dengan kesukaran tugasan, tekanan emosi murid tersebut serta kekeliruan yang berlaku di dalam kelas ataupun faktor-faktor dalam konteks yang lain. Jadi bagi saya, pentaksiran ialah asas kepada keadilan pendidikan kerana guru hanya boleh merancang intervensi yang adil dan tepat apabila guru ni benar-benar memahami murid. Jadi, untuk tujuan analisis, laporan saya menggunakan satu kes murid yang bernama Hafiz, iaitu seorang murid lelaki tahun 4 PPKI yang dikenal pasti sebagai murid bermasalah tingkah laku. Sehubungan dengan itu, Hafiz menunjukkan kesukaran untuk mengawal emosi dan tingkah laku dalam bilik darjah. Antara tingkah laku yang dikenal pasti adalah Hafiz kerap meninggalkan tempat duduk tanpa kebenaran. Dan yang kedua, Hafiz juga menjerit apabila diberi tugasan yang bertulis yang panjang. Yang ketiga, Hafiz sering menolak buku ataupun alat tulis apabila tertekan ataupun apabila Hafiz dalam keadaan stres. Jadi, tingkah laku ini berlaku sekitar 4 hingga 5 kali seminggu, khususnya semasa aktiviti penulisan ataupun tugasan individu yang memerlukan arahan yang kompleks ataupun tugasan yang kendiri. Jadi, kes ini penting kerana ia menunjukkan tingkah laku yang mencabar
serta ataupun saya boleh kata bukan sekadar isu yang kawalan kelas. Sebaliknya, ia mungkin merupakan petunjuk bahawa terdapat ketidakpadanan antara keperluan murid dengan tuntutan pembelajaran yang dihadapi. Jadi, berdasarkan dua fokus tingkah laku dalam kes Hafiz, dua kaedah pentaksiran yang saya rasa sesuai dan saya pilih adalah pemerhatian sistematik serta temu bual berstruktur. Hal ini kerana kedua-dua kaedah ini dipilih disebabkan ianya dapat menyediakan dua bentuk maklumat yang saling melengkapi. Sebagai contoh, pemerhatian sistematik ini membolehkan guru memperoleh data langsung tentang apa-apa yang berlaku dalam situasi sebenar PDP. Manakala temu bual pula membantu guru dalam memahami maklumat konteks yang tidak dapat dilihat di sekolah, seperti rutin di rumah, penggunaan gadget, corak tidur dan respon keluarga. Pada pandangan saya, pemilihan dua kaedah ini sangat tepat kerana ia mendorong kepada pentaksiran tingkah laku yang tidak boleh bergantung kepada satu sumber data sahaja. Data langsung dan data konteks perlu digabungkan kerana ia akan membina kefahaman yang lebih menyeluruh. Berdasarkan laporan saya, pentaksiran tingkah laku ini adalah sebagai langkah penting untuk memastikan intervensi RPI ini dibina bukan dibina berlandaskan persepsi. Jadi, rasionalnya, tingkah laku ini perlu dihuraikan secara operasional, iaitu boleh diperhatikan dan boleh diukur. Ini bermaksud guru ini perlu menggantikan istilah umum seperti nakal ataupun mengamuk, degil dengan perlakuan yang lebih spesifik ataupun yang lebih sopan, iaitu menolak buku, meninggikan suara ataupun keluar dari tempat duduk. Dan sebenarnya, pendekatan ini sangat penting kerana setiap tingkah laku itu mempunyai fungsi yang tertentu. Sebagai contoh, dalam kerangka Functional Behaviour Assessment ataupun FBA, tingkah laku ini mungkin berfungsi sebagai untuk mendapatkan perhatian, mengelakkan tugasan, memperoleh sesuatu ataupun untuk memenuhi keperluan sensori. Jadi, dengan memahami fungsi itu, guru dapat menetapkan matlamat RPI ataupun matlamat RPI yang spesifik dan boleh diukur. Jadi, seterusnya dapat merancang intervensi yang lebih tepat. Kita terus pergi kepada kaedah pertama, iaitu pemerhatian sistematik. Pemerhatian sistematik ini merupakan kaedah yang sangat relevan kerana untuk tingkah laku, ia membolehkan data itu diperoleh ataupun dikumpul secara langsung dalam konteks PDP. Dalam laporan saya, pemerhatian ini dijalankan menggunakan analisis ABC, iaitu antecedent, behavior serta consequence. Jadi, antecedent merujuk kepada peristiwa sebelum tingkah laku berlaku. Yang kedua, behavior merujuk kepada tingkah laku itu sendiri. Dan yang ketiga, consequence merujuk kepada apa yang berlaku selepas tingkah laku itu berlaku. Jadi, kaedah ini membolehkan guru untuk mengenal pasti situasi yang tercetus, corak tingkah laku dan akibat yang mungkin mengekalkan tingkah laku tersebut. Pada saya, inilah kelebihan utama pemerhatian secara sistematik, iaitu ia tidak hanya merekod apa yang dilihat, tetapi ia membantu guru untuk memahami sebab dan akibat secara lebih profesional. Sebab itu, rasional saya untuk memilih kaedah ini adalah saya dah boleh jangka kaedah ini amat membantu guru untuk lebih mendapatkan hasil yang dapat membantu kepada penyediaan RPI yang lebih baik.
Daripada dapatan pemerhatian saya, Hafiz lebih kerap meninggalkan tempat duduknya apabila guru ini memberi tugasan bertulis yang panjang. Apabila tingkah laku itu berlaku, guru cenderung untuk menghentikan pembelajaran ataupun tugasan dan memberi waktu yang bertenang kepada Hafiz. Dapatan ini sangat signifikan kerana ia mencadangkan bahawa tingkah laku Hafiz mungkin berfungsi untuk mengelakkan tugasan yang dianggap sukar ataupun menekan. Jika dianalisis dengan lebih kritis, tindakan menghentikan tugasan ini walaupun bertujuan untuk menenangkan murid, boleh menjadi satu bentuk pengukuhan yang tidak disengajakan. Kerana pada logiknya, murid ini mungkin belajar bahawa apabila dia menjerit ataupun keluar daripada tempat duduk, tuntutan tugasan akan berkurang. Oleh itu, fokus guru tidak sepatutnya hanya pada kawalan disiplin semata-mata, tetapi ia perlu beralih kepada memahami fungsi tingkah laku dan memperbaiki pencetus yang menyumbang kepada tingkah laku tersebut. Jadi sekarang kita dapat lihat kekuatan utama pemerhatian sistematik ini adalah keupayaannya untuk menghasilkan data yang objektif dan autentik. Kerana data itu diperoleh dalam situasi yang sebenar, maka ia lebih hampir kepada realiti tingkah laku murid berbanding persepsi umum. Jadi, selain itu, pemerhatian sistematik ini juga membolehkan guru mengenal pasti corak tingkah laku murid itu sesendiri. Guru ini dapat mengenal pasti corak tingkah laku murid ini dengan lebih jelas, termasuk bila ia akan berlaku, dalam aktiviti apa, serta apakah pencetusnya. Jadi melalui kaedah pentaksiran ini, guru ni akan lebih bersedia dan akan lebih tahu apa yang sebenarnya murid itu perlukan. Dan yang paling signifikan, kekuatan yang paling penting adalah membantu guru membina hipotesis fungsi kepada tingkah laku. Jadi kita lihat semula. Dalam kes Hafiz, pemerhatian menunjukkan hubungan yang jelas antara tugasan bertulis yang panjang dengan tingkah laku yang mencabar. Jadi ini merupakan result yang sangat bagus kerana ia membolehkan guru untuk memahami bahawa tingkah laku murid berkaitan dengan usaha untuk mengelakkan tugasan. Seterusnya, data pemerhatian boleh digunakan untuk membina garis dasar dan menetapkan matlamat RPI yang lebih spesifik. Pemerhatian yang sistematik benar-benar menyokong intervensi yang proaktif kerana guru dapat mengubah suai pencetus sebelum tingkah laku menjadi lebih serius. Sejujurnya, saya lihat kaedah pemerhatian sistematik ini merupakan kaedah yang sangat jelas dan objektifnya mudah dicapai. Tetapi jika saya mendalami, ia tetap mempunyai kekangan ataupun isu yang saya nampak menjadi masalah, iaitu kaedah ini mempunyai beberapa keperluan yang penting. Yang pertama, tingkah laku sasaran mesti ditakrifkan secara operasional, iaitu istilah umum seperti agresif ataupun degil tidak memadai kerana ia terlalu subjektif. Sebaliknya, guru perlu mendefinisikan tingkah laku itu secara spesifik. Contohnya menjerit lebih 5 saat dan seterusnya, menolak buku serta berjalan keluar daripada kawasan meja. Yang kedua, pemerhatian sistematik ini perlu dibuat secara merentas situasi dan masa agar guru tidak membuat kesimpulan yang terlalu sempit. Yang ketiga, data perlu direkodkan secara konsisten dan dianalisis dari sudut fungsi dan tingkah laku. Namun begitu,
Kaedah ini juga mempunyai kekangan. Antaranya ialah guru perlu mengajar dengan sambil memerhati. Maksudnya guru memerlukan perhatian yang lebih untuk mengajar lagi, untuk sambil memerhati tingkah laku murid lagi. Jadi itu merupakan satu isu ataupun cabaran dalam melaksanakan pentaksiran ini. Selain itu, tanpa latihan yang mencukupi, guru mungkin mentafsir tingkah laku secara subjektif ataupun gagal menganalisis hubungan antara pencetus, tingkah laku dan akibat. Oleh itu, saya menilai bahawa keberkesanan pemerhatian sistematik ini sangat bergantung kepada komposisi guru dan kompetensi guru dan ketelian terhadap dokumentasi. Jadi, apabila kita bercakap tentang pemerhatian, kita sangat fokus kepada panca indera kita, iaitu mata. Apa yang kita lihat, apa yang kita tafsir, apa yang kita dapat dan kita rekodkan. Jadi, jika kita gagal untuk membuat pemerhatian secara teliti dan apa yang kita dapat juga kurang kualitinya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah kedua, iaitu temu bual berstruktur. Jadi, temu bual berstruktur ini menggunakan set soalan yang dirancang terlebih dahulu, kemudian dikemukakan secara konsisten kepada responden seperti ibu bapa, guru-guru ataupun PPM. Dalam konteks pendidikan khas, kaedah ini sangat berguna untuk memperoleh maklumat yang tidak selalu kelihatan di sekolah, seperti rutin harian murid, corak tidur, penggunaan gadget, serta suasana di rumah ataupun sejarah tingkah laku yang berlaku tanpa pengetahuan guru daripada respon keluarga ataupun penjaga mereka. Pada saya, kekuatan temu bual berstruktur ini ialah kerana ia membantu guru memahami murid di luar sempadan bilik darjah. Hal ini penting kerana tingkah laku murid ini sering dipengaruhi oleh faktor rumah ataupun pengalaman harian yang tidak dapat guru ni diperhatikan. Jelaslah, apabila murid di dalam kelas, guru hanya dapat memerhatikan tingkah laku murid tersebut hanya pada waktu itu. Tetapi, punca jelas yang membawa kepada tingkah laku itu tidak dapat dikenal pasti secara langsung jika guru tidak menyiasat dengan lebih lanjut. Jadi, dengan adanya kaedah ini, guru dapat memperoleh maklumat yang lebih tersirat. Mungkin tingkah laku murid yang berlaku, mungkin tingkah laku yang ditonjolkan oleh murid berkait rapat dengan apa yang murid lakukan di rumah. Jadi, untuk maklumat yang lebih sahih dan lebih bermakna, berdasarkan temu bual antara guru dan ibu Hafiz, saya dapati bahawa Hafiz ni kerap menggunakan gadget hingga lewat malam dan kurang dipantau saat menyiapkan tugasan ataupun kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Melalui dapatan ini, ianya sangat penting kerana ia menunjukkan bahawa tingkah laku murid di sekolah mungkin turut dipengaruhi oleh keletihan ataupun kurang struktur rutin dan tahap toleransi yang rendah terhadap tugasan. Dan punca utamanya adalah kita dapat lihat daripada segi concern daripada ibu dan bapa Hafiz sendiri. Secara rasionalnya, untuk umur yang begitu, ibu bapa Hafiz harus memberi tumpuan ataupun kawalan yang ketat terhadap penggunaan gadget serta mendorong Hafiz untuk menyiapkan tugasan. Jadi, kita dapat lihat di sini, kekuatan utama temu bual berstruktur ini adalah ia dapat memperkayakan dapatan pemerhatian dan
konteks yang lebih luas. Antaranya, kita dapat lihat guru ini boleh mengenal pasti faktor risiko seperti tidur lewat, penggunaan gadget secara yang kita tahu yang berlebihan, serta faktor pelindung seperti strategi yang menenangkan yang berkesan di rumah. Selain itu, kaedah ini juga mengukuhkan kolaborasi rumah dan sekolah kerana ibu bapa dilibatkan secara langsung dalam pengumpulan data dan maklumat dalam perancangan intervensi. Namun, kaedah ini juga mempunyai kekangan kerana data banyak bergantung kepada ingatan, persepsi dan keterbukaan responden. Hal ini merupakan satu kekangan yang biasa yang kita tak dapat nak elak. Kerana apabila kita melakukan temu bual, dapatan yang kita peroleh adalah bergantung kepada kejujuran ataupun yang saya sebut tadi adalah keterbukaan. Sebanyak mana responden itu mampu share dan mampu memberi fakta yang kukuh ataupun fakta yang tepat kepada guru. Jadi, hal ini sangat kita dapat kata satu give and take lah antara guru dengan murid, antara guru dengan parents. Kerana kerana tujuan guru melakukan temu bual adalah sebagai ataupun untuk mengutip data mentah untuk melaksanakan RPI. Jadi, dapatan temu bual ini perlu disokong oleh pemerhatian yang sistematik melalui triangulasi ataupun data supaya keputusan pentadbiran menjadi lebih kukuh. Sebab tu saya kata dua-dua kaedah ini berkait rapat dan saling melengkapi. Kerana pemerhatian sahaja tidak cukup dan temu bual sahaja pun tidak cukup. Ia saling, dua-dua maklumat yang diperoleh daripada kedua-dua kaedah ini perlu digabungkan untuk mendapatkan hasil yang sangat tepat untuk guru ni melaksanakan RPI. Kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu saya akan mengupas ataupun menilai isu dan cabaran pelaksanaan pentaksiran terhadap MBBK. Isu pertama adalah yang sering kita dengar dan yang sangat ataupun sering berlaku di kalangan MBBK, iaitu pelabelan. Apa itu pelabelan ni? Pelabelan ini adalah salah tafsir tingkah laku. Tanpa pentaksiran yang sistematik, guru mungkin melihat tingkah laku murid ini sebagai kedegilan ataupun masalah disiplin. Sedangkan tingkah laku itu sebenarnya berpunca daripada kesukaran tugasan, tekanan emosi ataupun kekeliruan arahan. Dalam kes Hafiz yang kita lihat, tingkah laku mencabar boleh disalah tafsir jika guru tidak meneliti fungsi sebenar tingkah laku tersebut. Cabaran kedua adalah mendapatkan data yang sahih dan konsisten. Sangat susah. Jadi, guru pendidikan khas ni perlu menguruskan PDP, tingkah laku dan dokumentasi secara serentak. Maka, pengumpulan data yang teliti menjadi satu cabaran. Yang ketiga adalah kompetensi guru. Kompetensi guru ni bermaksud tidak semua guru mempunyai kemahiran yang kukuh dalam mentarif tingkah laku secara operasional menggunakan analisis ABC ataupun membina hipotesis tingkah laku. Ialah setiap guru ni mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kelebihan yang ada kepada guru tu tidak stabil. Jadi dia betul-betul bergantung kepada bagaimana guru itu mentafsir, boleh atau tidak dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah
tingkah laku MBBK ni dipengaruhi oleh banyak faktor seperti emosi, kognitif, sensori, sosial, bahasa dan rutine rumah. Hal ini menjadikan pentaksiran itu lebih kompleks. Dan cabaran yang terakhir adalah pentaksiran ni perlu dijalankan secara beretika dengan menjaga maruah, kerahsiaan dan sensitiviti murid serta keluarga. Jadi, pada pandangan saya, cabaran terbesar bukan sekadar memilih kaedah pentaksiran, tetapi untuk memastikan ia dilaksanakan secara profesional serta sensitif berasaskan bukti. Jadi daripada keseluruhan analisis ini, saya menilai bahawa kekuatan sebenar pentaksiran sebelum RPI terletak pada gabungan pemerhatian sistematik dan temu bola berstruktur melalui triangulasi data. Iaitu pemerhatian sistematik ini memberi data langsung tentang apa yang berlaku dalam bilik darjah, manakala temu bola ini pula memberi data konteks tentang faktor yang berlaku di luar bilik darjah, seperti apa yang kita sebut tadi, rutin tidur dan penggunaan gadget. Apabila kedua-dua sumber ini digabungkan, guru dapat membina hipotesis fungsi yang lebih tepat dan merancang intervensi RPI yang lebih bermakna ataupun yang lebih sistematik terhadap MBBK. Jadi, dalam kes Hafiz ini, triangulasi menunjukkan bahawa tingkah laku mencabar berkemungkinan berfungsi untuk mengelakkan tugasan dan pada masa yang sama dipengaruhi oleh faktor rumah seperti keletihan dan kurang rutin. RPI yang dibina perlu merangkumi pengubahsuaian tugasan, pengajaran kemahiran pergantian dan respon guru yang konsisten dan kerjasama di antara kerjasama rumah dan sekolah. Jadi kita sudah sampai ke penghujungnya. Sebagai rumusan, saya menilai bahawa pentaksiran sebelum penyediaan RPI merupakan langkah yang sangat penting kerana dalam pendidikan khas ia dapat memastikan intervensi yang dirancang itu benar-benar berpaksikan individu MBBK. Dalam pembentangan ini, saya telah menguraikan dua kaedah utama, iaitu pemerhatian sistematik serta temu bola berstruktur. Dalam pemerhatian sistematik ini, dia membantu guru mengenal pasti corak ataupun kekerapan corak ataupun mengapa murid itu melaksanakan ataupun mencetus tingkah laku murid itu. Dan secara tidak langsung, temu bola berstruktur juga memperkayakan dapatan itu melalui maklumat konteks seperti rutin rumah, corak tidur, penggunaan gadget dan sebagainya. Jadi kedua-dua kaedah ini saling melengkapi untuk mendapatkan data yang kukuh sebelum penyediaan RPI untuk murid. Saya juga telah menilai cabaran utama pelaksanaan pentaksiran terhadap MBBK, iaitu risiko pelabelan, kesukaran, mendapatkan data yang sahih dan kompetensi guru dalam melaksanakan pentaksiran. Jadi, mungkin itu sahaja daripada saya. Terima kasih.